30 tahun. Hari ini ada yang hidup cecah sampai 65 tahun. Dan ada yang singgah sekejap je, lahir-lahir kau meninggal dunia. Itulah Nabi nasihat pada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, berkatalah Ibnu Umar, sambung balik apa yang Nabi sebut tadi itu. Idza amsayta fala tantazir as-sabah. Nabi kata kalau kamu duduk di waktu petang, jangan kamu tunggu pagi esok. Kami kita tunggu pagi ni, kata Nabi sebut lagi, wa idza asbahta fala tantazir masai. Kalau kamu duduk di waktu pagi, jangan kamu tunggu petang kejap lagi. Kita sekali di waktu pagi dan tuan, kita rancang macam-macam kejap lagi ni. Ni lepas subuh ni rancang macam-macam. Waktu channel dua keping garing, kita tarik buih lebih, nak pergi market, pergi ayam, beli ikan, ni kejap lagi nak pergi kenduri dan sebagainya. Macam-macam kita rancang. Nak buat rancangan, benda itulah tertitih kita pada hari ini. Nabi sebut, jangan kamu tunggu sehingga pagi, dan jangan kamu tunggu kamu di waktu pagi, kamu jangan tunggu petang. Dalam sebuah hadis lagi, Nabi sebut satu hadis lagi, mata yang lain tapi maksud yang sama. Dan boleh jadi kamu, nama kamu pada ketika ini mati dengan kamu, besok ubah nama. Hari ini, pagi ni, nama Ustaz ini Tuk Ustaz meninggal. Ya, baru semalam Ustaz sembang ni, Ustaz arwah baru sembang semalam yang mati. Tukar nama arwah lah, dan tukar nama dah kita. Nak cerita tadi itu Nabi sebut, wa khudh min sihatik li farad. Kamu hendaklah, jangan kamu yang Nabi sebut, gunalah masa sihat kamu sebelum kamu sakit. Di tengah sihat ni syukur tuan-tuan. Yang jaga pukul 3 pagi, yang terjaga pukul 4 pagi, pukul 5.30 pagi tadi, yang terjaga bangun sihat. Sahabat saya umur 38 tahun stroke, bangun pagi stroke sebelah. Macam Imam sebut tadi tu gambar saya. Saya pun tak tinggi hari tu dulu hospital 170. Oh dia tuan-tuan, doktor marah sebab baru tak makan, rekod setahun tak makan. Kita tak taubat kan. Kita tak taubat ni kes mandi pagi. Kita mandi pagi, bangun pagi tu mandi. Bila mandi pagi tu kita rasa lega. Rupa-rupa ni semak-semak lagi. Nabi SAW mandi pagi. Waktu tu bila kajian Ibn Khaldun, kolesterol agak kurang. Orang mandi pagi ni tak sakit kepala. Kurang sungguh. Cik masa tu darah tinggi tu kurang, turun. Baik yang taubat ni tak amalkan semak. Cek sekali lagi, setahun sekali, umur dah 40 ke atas. Bila cek setahun sekali lagi kat cakap ni, usia 170. Ya Ustaz, untuk tak kata nyari Ustaz, 172 ni tak jatuh, piak mati, stroke. Sahabat saya stroke. Bangun pagi kita tadi dia sihat, boleh bergerak ni, boleh bergerak. Kita bangun pagi tadi ni tak ada sakit apa. Ada orang bangun pagi tadi tu lalu jalan pergi ke bilik mandi, jatuh tergelincir bilik air, jatuh pucuk kepala kena kepala mati. Tapi kita sihat. Sebab Nabi sebut, kun wa khudh min sihati li marad. Gunalah sihat kamu sebelum kamu sakit, dan wa min hayati li maut. Dan gunalah kehidupan ketika kamu hidup ni sebelum kamu datang mati. Li kulli ummatil ajal. Setiap umat itu pasti ada ajal. Bila kita nak mati tak tahu. Sebab itulah semua imam-imam surah masjid semua pakai doa ni. Dan perbuatan haram kepada yang mati ni, Allahumma barikna fi Rajab. Ya Allah, berkatlah kami di bulan Rajab, supaya dalam bulan Rajab ni kita keberkatan datang. Sahabat kata Nabi ni dia masuk bulan Rajab, dia kira dia up. Maksudnya di sini waktu malam dia bangun, berpuasa, istinhabis dan sebagainya. Wa barizna Sya'ban, berkatlah kami bulan Sya'ban ya Allah. Yang paling penting tadi, wa baligna Ramadan. Ya Allah, peluang kali ini kau bagilah kami cukup sekali nanti menjelang Ramadan yang jalan tiba. Takut Ramadan yang baru-baru ni 1446 malam Ramadan terakhir habis. Saya tak tahu. Ada orang yang ajarnya Allah dah tuliskan dekat situ, ketika penimpan Muhammad besar umur, tarikh kita berpuasa, esok lepas Isyak meninggal. Ada orang meninggal ketika sahur hari pertama satu Ramadan. Kita tak pasti. Yang pastinya semua akan masa mati. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita kena bagi hati, kita berhenti kepada muka surat 210. Muka surat 210, bab tentang masih lagi bab tentang keikhlasan.
ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti pada itu, muka surat 210 kita ambil sikit balik. Yang pertama ada 3 peringkat keikhlasan itu. Yang pertama, peringkat pertama, bahawa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadat kerana semata-mata menjunjung perintah Allah. Ikhlas pertama ni ikhlas yang lebih tinggi. Buat satu tu memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada selain meninggalkan Allah SWT. Kalau ada orang bagi satu hati hamba kepada dia, itu samping. Tapi memang kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, peringkat darjat yang kedua, keikhlasan ialah ikhlas ketegahan. Dia buat kerja tadi itu, buat amal ibadat untuk tuntut pahala, untuk tuntut ganjaran. Haji puasa dekat 2 hari ni, sejak dulu puasa sebab apa ni? Saya puasa sebab ganjaran hebat. Atau dia puasa sebab ada ganjaran. Yang ketiga, dia ada berpuasa ikhlas yang lebih rendah sikit daripada yang 1 dan 2, iaitu mengerjakan ia akan amal ibadat supaya memuliakan Allah Ta'ala, akan dia di dalam dunia, supaya dia selamat daripada kebinasaan dunia. Seperti mana mereka yang baca surah Waqi'ah nak selamat daripada siksa kubur. Oh, dia buat sesuatu dari itu nak lepas daripada azab-azab tertentu. Itu keikhlasan. Lain pada ini tidak ada keikhlasan. Disebut dalam kitab itu, dia sambung balik, dan barang yang lain daripada 3 paket ini, maka tiada ia ikhlas, bahkan adalah dia riak. Lain pada 3 ini adalah riak kita. Riak seperti mana? Penyakit riak ni yang melanda ahli ibadah. Saya cadang lepas habis kitab Qabus Salim, nak buka kitab Minhajul Amilin, jalan bagi ahli ibadah. Qabus Salim di atas sikit, Minhajul Amilin, jalan bagi ahli ibadah. Kerana ahli ibadah ni tuan-tuan, dia punya risiko nak kena goda syaitan lagi dahsyat. Yang duduk kedai kopi, yang bergebang siang malam, yang tak sembahyang, itu tak jadi ahli ibadah. Itu tu jadi syaitan pas lah. Dia ahli semua itu, syaitan kita buat masalah kurang makan bodai ni, gini makan bodai dalam aku. Ni yang pulang balik masjid ni, yang ulang balik surah ni, yang bangun pagi, yang berpuasa Isnin Khamis, ini yang paling penting. Maka kitab pada masa tu, kitab disebut oleh Imam Ghazali, jalan bagi ahli ibadah. Maka disebut kata Imam Ghazali dan berkata, Imam Ghazali dalam kitab Al-Arba'in, ketahui olehmu bahawasanya bagi ikhlas itu hakikat dan asal dan kesempurnaan. Maka ini ada 3 rukun. Kata Imam Ghazali, ikhlas itu punya hakikat dia. Ikhlas itu dia ada hakikat dia, asal dan kesempurnaan. Antara 3 rukun itu kata Imam Ghazali, dan bermula asal dan niat. Yang pertama adalah niat, iaitu niat ikhlas kepada Allah SWT. Biar niat kepada Allah Ta'ala. Kita bangun 3 pagi, 4 pagi ini, tuan-tuan, setiap hari kita bangun ni. Hari cuti sekolah ni sekian-sekian, kalau boleh bangunlah lewat sikit. Tak, kenapa yang bangun awal? Sebab lillahi ta'ala ikhlas. Bukan kerana suruh-suruh, bukan kerana nak menunjuk, bukan kerana nak tunjuk kat jiran depan belakang kiri kanan, kata rumah aku berjaga pukul pagi, aku berjaga tidak. Memang rutin. Tuan-tuan hadirin yang berjaya Allah, kalau rutin seorang itu jenis bangun terjaga keempat, buat tahajud sampai satu tahap, kalau dia sakit dah di hospital, dia duduk di atas katil, dia waktu tu mesti terjaga. Rutin kita, rutin tabiat kita, PL kita memang waktu tu terjaga. Tuan-tuan tidur pukul 12 malam ke, tidur pukul 1 pagi ke, terlewat ke, waktu tu waktu dah estimate time dah tak ada lebih lah, kena bangun dah waktu tu. Sebab apa? Itulah rutinnya, itulah makanannya, itulah tabiatnya. Maka kata Imam Ghazali, ada beberapa di antaranya asalnya itu dia menghendaki dia akan wajhul lahu ta'ala. Kata Imam Ghazali dan kita Al-Ba'in, ikhlas hakikat dan bermula asalnya itu artinya menghendaki akan wajhullah ta'ala. Maksudnya di sini niat ikhlas selain daripada hanya kepada Allah semata-mata. Berbuat satu itu pun kerana Allah. Nak jadi imam tarik surah paling banyak, biarkan Allah. Tu bukan nak beritahu, bukan kata kat imam. Ini sebab maghrib dua menggeletar kaki makmum kira farakah. Gila imam ni. Imam sambil semayang, makmum semayang. Gila imam ni, maghrib kubur dua buka. Selain farakah. Buatkan Allah, bukan kerana untuk masa. Sebab itu nak dapatkan niat ikhlas ni susah. Di mana Allah Ta'ala sebut Al-Quran mukhlisin, keikhlasan dalam beragama.
keikhlasan dalam buat ibadat. Sebab itu cara ibadah kena jaga bab-bab ni. Sebab dia diganggu, syaitan itu diganggu. Dan yang kedua, yang ketiga ini, dan bermula hakikatnya menafikan campuran daripada niat, iaitu ikhlas ini membuang segala niat-niat lain selain daripada hanya kepada Allah. Bukan kerana manusia, bukan kerana orang. Dia bangun malam tadi bukan kerana nak tunjuk dekat jiran bawah, dia buka lampu supaya orang nampak aku bangun buka pagi ni. Baca Quran banyak, baca Quran bagi budi kuat sikit. Saya pernah cerita kok pada tuan, dulu masa sekolah menengah, jiran saya ni baca Quran bagi kuat. Lepas 10 tukar, dia tanya mak saya, mak acik tu lah baca Quran kuat. Tak apalah, tuak dia baca tu. Besok pagi tu dia berikan dengan mak, Kak, saya baca Quran bagi dia dengar. Itulah setiap belajar Quran ni bukan nak baik, bukan nak kata saya bikat memang kuat pun. Tak, memang kuat pun dah. Tak pakai speaker pun kuat. Dia cerita kat orang, dengar tak saya baca Quran bagi dia. Itu yang bahaya tu. Kita baca Quran, kita buat yang mana ibadat, syaitan dia menyerah. Syaitan cukup tak suka. Sebab tu saya sebut pada tuan, syaitan dia tak kisahlah yang geng-geng yang tak sembahyang, yang main judi, yang main apa, minum barak. Dia kata ini kelab aku, ada semua tu. Ni yang sembahyang, yang buat ibadat ni yang baru nak bangun tahajud. Dia boleh bangun tahajud pula kata syaitan. Dahsyat dia ni, nak bodoh. Keikhlasan kita ada. Dan yang seterusnya, dan bermula kesempurnaannya benar. Maksud di sini kesempurnaan keikhlasan itu pula adalah bersikap benar. Benar ni bagaimana? Dalam kitab syarah raya kitab Kabasani disebut cara ahli sufi atau salih dalam beramal. Buat amal kebaikan, benar belaka. Jangan dipuji pula. Sebab itu para sedikit, para nabi itu diangkat kerana kebenaran dia sendiri. Itu disebut dalam kitab tadi. Dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat. Jadi sebelum tu dia sudah ada uraian kat sini tuan-tuan. Disebut dalam kitab saya ni, ada penyakit yang merupakan hijab yang menjadi penghalang kepada seorang soleh dalam amalan menuju kepada Allah. Ada 3 hijab dalam kitab saya, kitab syarah. Yang pertama sekali, perhatian dan kekaguman terhadap amalan sendiri. Ini penyakit ni, penyakit dia kabur. Kumbang dalam aku ni sebenarnya dia macam tu, dari pada hitam sikit ni. Dari pada hitam sikit ni. Pakai kopi sama jadilah pakai macam ni. Kau nampak hitam tu. Jangan, ini cuma penyakit tuan-tuan. Benda ni disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali disebut satu-satu penyakit ahli ibadah ni. Dia akan datang riak. Semua inilah yang menyebabkan kata para peserta dalam Makkah, mereka muflis. Ahli ibadah yang muflis, yang bankrupt di hadapan Tuhan. Mereka inilah golongan-golongan yang Allah merasuk dalam Al-Quran dalam surah Waqi'ah, wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Mereka celakalah mereka yang mendapat kitab catatan amal di tangan sebelah kiri. Ini sebab keikhlasan itu tidak ada. Tuan hadirin dirahmati Allah. Yang seterusnya dalam syarah ini disebut ubatnya apa? Ubatnya sedar tentang rahmat dan kurniaan Allah. Amalan yang diciptakan oleh Allah SWT itu Allah takkan bagi, Allah yang beri. Kalau tidak ada amalan itu ciptakan oleh Allah, maka tak dapat pada itu. Maka hendaklah dia tahu dalam dirinya ada nafsu yang selalu menjuruh kepada kejahatan. Kena tahu nafsu itu sentiasa juruh ke kejahatan. Ulama sebutlah, perhatikanlah jalan nak pergi ke syurga itu susah. Perhatikanlah jalan nak ke syurga itu cukup banyak liku-liku. Bukan senang nak pergi ke syurga. Bukan senang nak bangun saya sebut. Bukan senang nak duduk pada si ilmu ni. Nak duduk dalam tempoh 10 minit belum tentu. Tapi kalau dia duduk dalam tengah setengah jam 30 minit itu tidak hebat lah. Sebab syaitan tidak suka. Jalan ke syurga itu cukup susah. Habis baru. Yang kedua yang dengan seterusnya kata disebut kat sini nak bagi hilang secara ahli sufi, ahli soleh yang beramal, harapan untuk mendapatkan balasan daripada amalannya sama ada di dunia ataupun di akhirat. Nafsu inginkan penghormatan, kemasyhuran, kemewahan dan lain-lain. Kalau buat amal itu dia nak dapat hebat. Kalau disuruh zikir fadilah selawat itu, dia nak berzikir sampai juta, satu hari berjuta-juta, dia nak dapatkan satu kemasyhuran. Dia nak dapatkan satu pujian orang. Berlaku pada Syekh Tok Tuan Haji Wahid, seorang Tok di Melaka yang mempunyai anak yang ramai.
Satu tahap dia pergi bawa anak murid dia pergi kuliah, minyak kereta habis. Dia suruh anak murid dia cedok air sungai, bubuh dalam tank. Terpinga-pinga anak murid datang. Kalau cedok air sungai tu, bubuh dalam kereta. Ini sungai, cedok aja, cedok jalan tuan-tuan. Sampai satu tahap tu guru beritahu dekat anak murid orang kanan dia tu yang selalu iringi dia pergi kuliah malam-malam tu, dia kata, sampai ustaz mati jangan cerita kau. Sebab dia cerita tu, ni nakik. Kadang-kadang nafsu tadi tu dia ganggu supaya cerita dah cerita orang ni kesentuh kau ni. Ni satu kehebatan. Hebat ya. Kadang-kadang kita terasa tuan-tuan. Kadang-kadang kita bawa anak isteri kita pergi satu restoran kedai makan tu orang tak ada, kita sampai. Ramai orang masuk ni. Kita cakap kat isteri kita, tengok, kita masuk banyak kita masuk. Tengah pasal nak juga. Kita masuk ke restoran, tiba-tiba ramai orang masuk. Yang asal dari tu sikit. Kita masuk ke kedai tu, orang. Abang kadang-kadang nak cakap, kita kat sini lah. Abang bukan nak sembang sebab abang hari-hari abang buat tajuk ni, duha. Dia mana tengok tu. Kalau abang tak masuk, dia tak ada orang ni. Syaitan tu. Apa yang disebut dalam kitab ni disebut. Kita main-main. Disebut. Lepas tu dia rasa kemana? Dia cerita kat orang tu nak. Saya itu pergi kedai, nak cerita kat orang. Sebab itu Tuan Guru Haji Wahid, seorang ulama hebat di Melaka ni, dia cerita. Kadang-kadang amal cantik lah, tapi yang melintas nafsu syaitan itu, dia melintas supaya orang tak akan amal soleh. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, ubatnya ialah dia adalah sedar bahawa amalan yang dilakukan adalah tulus ikhlas, hanya kerana Allah SWT, bukan kerana penghormatan, bukan kerana kemasyhuran dan lain-lain. Dan dia juga adalah sedar keinginan untuk mendapat ahwal, maka muhasyafah dan marifat merupakan syahwat yang tersembunyi. Hati-hatilah Pak. Sebab Nabi SAW sebut satu hadis, lan yadkhula ahadan amaluh, tidak seorang pun amalan yang akan menyebabkan masuk syurga. Lan yadkhula ahadan amaluhu jannah, tidak ada seorang pun yang menyebabkan amal itu menyebabkan dia masuk syurga. Qalu, sahabat pun berkata, wala anta ya Rasulullah, adakah sekali engkau wahai Rasulullah? Nabi kata tidak ada seorang pun amalan menyebabkan seorang itu masuk syurga. Lalu sahabat terpinga-pinga, sahabat berkata, ya Rasulullah, adakah sekali engkau tadi? Nabi sebut, qala la wala ana, betul. Dengan aku hapus sekali pun tidak, belum tentu aku boleh masuk syurga. Melainkan kata Nabi, illa an yata'ammadani Allah bi fadli rahmah, melainkan dengan rahmatan, limpah rahmat berhadap Allah kepada aku Allah. Kalau Nabi pun dah cakap itu, apakah lagi kita? Apakah lagi kita? Habis baru. Dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat. Barang siapa sampai ia pada sekaliannya akan pangkat sempurna dan sedaya patut dinamakan akan dia dengan siddiq, artinya yang benar-benar. Benar ni siddiq ni mempunyai 6 pangkat. Ada 6 kategori, ada 6 tingkatan. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan situ. Yang pertama, benar pada perkataan pada segala kelakuan. Benar pada perkataan dan pada segala kelakuan. Benar pada lisan dan setiap tindakan. Sebab sifat siddiq ni sifat Nabi. Nabi ada 4 sifat yang wajib. Siddiq, amanah, tabligh, fadalah. Nabi ni seorang yang benar. Perkataan dia benar belaka. Semua tak ada tipu punya. Kadang-kadang tak ada bolong punya, tak ada bohong punya. Ini cuma cakap betul punya. Cuma cakap dengan fikir semua betul. Sebab Nabi SAW, hikmah Nabi itu ummi. Seperti Imam kita sebut tu Abdullah tadi tu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi. Ummi tu maksud buta huruf. Nabi buta huruf. Hikmah Allah bagi jadi Nabi buta huruf tadi ni supaya Nabi ni seorang yang benar. Ketika itu Nabi diserang dengan pemahaman mengatakan, boleh lah dah cipta Quran sendiri, boleh lah tulis Quran sendiri, lepas tu mengaku ni Quran daripada Tuhan dia. Hei, Allah jadikan Muhammad tu ummi, dia buta huruf. Apatah lagi nak menulis Quran. Maka tersenyap, tersentak bapak kufar ketika itu. Gila, buta huruf mana boleh buat Quran? Nampak? Allah beri kelibatan orang benar. Orang benar ni dia jangan takut. Ada bakal sebut orang benar itu berani kerana benar. Dia berani sebab benar.
Apa pada dia tetap pergi berjuang, dia tetap tegakkan benda tadi itu sebab benar berlaku. Sebab orang benar ini Allah Ta'ala bersenasa bersama. Sebab itu disebut kat situ benar pada perkataan, pada kelakuan. Ya. Yang kedua, makam yang kedua ialah benar pada niat. Dan niat itu bersih daripadanya oleh menjuru kepadanya, menjuru kepada kebajikan. Benar pada niat, kehendak buat baik. Maksudnya suci niat dalam berbuat kebajikan. Nak tolong menolong ni baik. Uzi enough dalam group. Hari ni gotong royong, surau, sama-sama ni kita datang. Maka datang belakang. Yang tak pernah datang jemaah pun datang. Isi kita abang pergi orang. Kita ni dah tak pernah abang tu tak pernah pergi masjid, surau. Gotong royong pun tak. Bagi kita siapa nak buat penanda ni, dia pergi pun dia datang tunjuk muka supaya orang nampak, oh datang. Supaya nanti dia nak buat kenduri, doa selamat kat rumah dia, jemput surau, orang lagi surau pergi. Kalau tak kena datang gotong royong kaki, dia orang tak nak datang. Ada keikhlasan. Kalau keikhlasan tidak ada, kebenaran tadi tidak ada, niat tadi tak betul. Sebab itu disebut kat sini, niat tadi itu kalau bercampur kejahatan tak jadi. Nak buat perkara baik, tapi ada niat yang tak baik. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Wala ta'awun, dan janganlah kamu bertolong dalam perkara udwan, perkara yang dosa dan maksiat. Itu. Yang seterusnya, benar pada cita-cita. Disebut tadi ni, yang kedua tidak bercakap. Yang kedua tadi itu kepada kebajikan, artinya tidak bercampur dengan menjurus kepada kejahatan. Maka jika ada padanya campuran, maka sesungguhnya telah luput oleh benar padanya. Jangan campur benda yang tak baik. Ni akhir-akhir baru kita tengok dalam media sosial tuan. Kita ingat habis dah kes gay tu, baru lagi ada kes. Tuan tengok lah. Ada sebut tu, dia sebut satu majlis yang lelaki tu jadi perempuan. Kan? Nizam Jalil, saya ingat kan Naimah Nizam Jalil, kan? Jadi mau seksi ni, rupa-rupa lelaki. Dia tu kerjaan dia ialah dia jadi mentor. Sebenarnya mentor pada orang-orang model ni, kan? Cara jalan catwalk, macam mana model nak jalan. Tak apalah itu kerjaan. Jangan kau pun jadi perempuan. Dia buat pakaian sepijik macam orang perempuan, bahkan dia lebih lagi daripada orang perempuan. Maka maka di situ Jais atau Jawi diminta untuk siasat perilaku itu. Sebab apa? Perilaku tersebut jadi takat. Kalau tak pilih tindakan, akan jadi macam normalisasi. Lepas ni ada lagi macam-macam. Kita tengok hari tu ditangkap kes gay tu, rupa-rupa berlarutan. Sebelum-sebelumnya ada lagi kes gay macam tu. Kalau tak pilih tindakan, akan jadi normalisasi. Bila jadi normalisasi, tuan-tuan, dia akan mengundang lalat. Dia mengundang lalat yang membawa musibah. Maksud lalat di sini ialah, tuan-tuan, dalam rumah kita ada sampah, 3 hari tak buang. Bila 3 hari tak buang, kita mengundang lalat. Lalat itu mengundang membawa penyakit. Maksiat-maksiat kemungkaran yang ada di atas muka bumi ni, kalau kita tak tegah, dia mengundang bala. Dia mengundang bala. Itu yang mengundang bala, semua kena. Baik yang beriman, ahli masjid, semua kena. Disebabkan tidak ada tegur-menegur. Maka dia kena benar perkataan pada kelakuan, benar pada niat. Nak buat kebaikan tadi tak boleh campur dengan benda yang tak baik. Benar pada cita-cita, seperti mencita-cita oleh seorang atas bersedekah. Jika ada baginya harta dan cita-cita itu terkadang dhaif, lagi taraddud, ragu-ragu. Apa maksud di sini? Iaitu contoh seseorang ingin untuk bersedekah. Jika dia mempunyai harta, kadang-kadang keinginan itu menjadi lemah dan teragak-agak. Dia nak sedekah, tapi teragak-agak. QR code lalu, mohon tuan-tuan sedekah, berat tapi nak tembok. Ui, sekiannya dia screenshot lah, nak sedekah. Tapi takkan Afrika, takkan tak ada bantuan, ada orang lah. Nak sedekah macam ni tu, syaitan dia cium dia. Dia teragak-agak, puas-puas, nak sedekah, nak sedekah, nak sedekah, nak sedekah. Taradud ni maksud dia teragak-agak dalam melakukan amal soleh. Niat tu tak cantik. Dan kadang-kadang ia nekat dan kuat. Keinginan yang nekat dan kuat itulah dinamakan dengan benar yang kuat. Disebutkan situ, dan terkadang putus lagi kuat, maka cita-cita yang kuat dan putus itu dinamakan akan dia yang benar lagi kuat. Biar jazam kat situ. Nak buat. Jangan kerana suara, jangan kerana apa.
Kalau dia datang untuk membantu gotong royong dalam aktiviti, dia murni surah ni datang, jangan kerana manusia, jangan kerana penuh suruh, jangan kerana kalau aku tak pergi jemaah ni jemput doa selamat, confirm takkan datang, jangan, aku pun jangan datang pula. Dah buat itu kerana Allah. Yang keempat, benar pada menyempurnakan cita-citanya. Itu dengan bahawa dia ada berjalan hikmah akan cita-citanya yang benar lagi kuat, seperti mana firman Allah SWT, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Iaitu benar maksudnya tidak menukar keinginan yang benar lagi kuat itu. Niat tadi cantik lah, nak buat istiqamah. Tahun depan 2026 aku nak angkat dan upgrade aku punya amal soleh. Nak sembahyang Jumaat, lepas sembahyang maghrib tu nak tunggu duduk majlis ilmu. Tak nak tahun 2025 habis majlis ilmu, pengurusi ataupun imam umum dah. So pasti kita ada tuan maghrib, aku balik. Tahun ni 2026 tak duduk dengan majlis ilmu. Tak kira lah ustaz tu slow ke tak slow ke, ilmu tu penting. Tanam, dah jazah lah, tanamkan kuat. Maksud di sini ketika ini benar pada menyempurnakan keinginan cita-cita. Jangan hangat-hangat tak ayam. Jangan hangat tak ayam. Contoh saya pernah sebut buat kuliah pada tuan-tuan ceramah Ramadan. Awal Ramadan tekad, tahun ni aku nak sembahyang tarawih, tak nak ni. Dia masuk hujung Ramadan, ada promosi sana, promosi sini, bazar Ramadan sini, jubah Haramain yang jadi harga RM40. Tarawih terminal. Abang cakap abang nak beli jubah Haramain kan? Kalau luar bulan Ramadan bang, harga 2 lebih. Ni harga RM50. Betul tak? Betul. Tapi lepas tarawih dah kita pergi. Tak boleh lepas tarawih bang. Lepas tarawih apa dapat? Tutup dah kedai tu. Kita buka puasa kat luar. Buka puasa kat luar. Tuan-tuan, bila buka puasa kat luar, tarawih dah ada. Dia gagal kat situ. Sebab itu cita-cita kena cantik. Benar pada menyempurnakan keinginan cita-cita itu kuat. Minal mu'minin, dan dalam kitab syarah saya ini disebut, minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Sama dengan ayat itu. Iaitu antara orang yang beriman itu, beberapa lelaki yang benar oleh mereka itu akan barang yang menjadikan mereka itu akan Allah Ta'ala. Maksud di sini, antara orang yang beriman itu ada lelaki yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikan daripada Allah SWT. Jangan jadi seperti kaum Bani Israel yang janji pada Allah Ta'ala, dia ingkar. Sehingga kan Allah tolong mereka, sehingga kan Allah Ta'ala bantu nenek moyang mereka. 3 kali buat keingkaran, habis 3 kali dengan syirik, kalau Allah tolong lagi. Dan akhirnya mereka itu memang keras hati kata Allah SWT. Zaman Nabi Musa, Nabi Yaakob, sampailah Bani Israel ada zaman Nabi Muhammad SAW. Sampailah pada hari ini. Yang ada di Israel, di Zionis, itulah cicit-cicit mereka itu. DNA, dasar keturunan yang keras kepala, yang janji tak betul, yang ingkar arahan. Buat undang-undang untuk gencatan senjata, dia yang akan gencatan senjata. Itulah Israel. Itulah Bani Israel. Yang kelima, benar pada segala pekerjaan, dengan bahawa adalah ia dengan kelakuan yang tidak ada menunjuk ia atas sesuatu daripada yang di dalam hatinya. Apa maksud di situ? Maksud di situ ialah benar pada segala urusan. Benar itu bermaksud kelakuan yang tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam hatinya, melainkan hatinya memang bersifat dengannya. Dalam arti kata lain, sama apa yang dia ada dalam hati dengan apa yang ditunjukkan. Bila berat tu, kena dengan selain dengan kelakuan. Ni orang paksa buat betul-betul datang, tapi dia buat waktu buat kerja pampas. Kan? Ikhlas tak tu. Bro, ikhlas tak? Boleh lah. Oh, dia empat. Dia punya vacuum tu macam tu je. Cik, macam vacuum kan, surah tak ada ruang. Cik ada masalah kesan macam mana tu lah. Okey. Dia vacuum dalam 2 minit kan, satu surah okey, 2 minit. Kelakuan dengan niat ada nanti. Angkat tolong, angkat barang-barang, angkat baju-baju kan. Dah siap dah kan? Bila kita balik kan? Oh, dia sendiri dia nak balik kan? Bila nak dismiss kan? Keikhlasan tadi tu benar pada segala urusan. Nak dapat keikhlasan tu susah. Susah dapat keikhlasan. Disebut kat sini dalam kitab syarah saya ni, ia juga bermaksud mengerjakan semua amal sehingga amalan yang zahir sama dengan apa yang ada dalam hati. Apa yang dia buat itu sama dengan hati. Bila tengah sembahyang tu sama dengan hati. Jangan tengah sembahyang tu Allahu Akbar. Jangan dengar orang kata sembahyang sunat kat rumah halal kebalai. Tapi bila sembahyang sunat kat masjid, oh, betul.
Dia punya sembahyang sunat bak dia tu 12 minit. Oh, 12 minit. Sebab 12 minit ni orang makan tengah mengaji tajwid supaya orang makan nampak di kaki sembahyang sunat. Allah. Dia tengok aku tengah sembahyang sunat ni. Tak orang sembahyang sunat apa benar? Hati-hati juga tu. Siapa yang nak pakai yang ni tak? Kita sembahyang zuhur kat rumah, kadang-kadang kita duduk kat rumah, kita punya sembahyang kita pakai singlet lah, baju panggilan. Tapi dekat masjid dengan minyak, dengan bau kuih, habis ke ni? Orang tengok, habis ke ni? Dan kat rumah yang macam bukan habis lah. Ini pengen pekat je, pekat je. Kain serupan ni dia buka, tutup macam tu kan. Tapi isi juga, abang tak pakai baju lah. Sekarang kat rumah. Tapi kenapa dekat masjid kat surau dia ni dahsyat dia tu? Dah macam Habib Zainal ni. Dahsyat. Dia boleh pakai dia Habib kan ni. Kan? Kerana benda-benda itu dia kena sama. Jika tidak sama, maka ia dianggap tidak benar. Bahkan kadang-kadang dia dipanggil riya. Itu datang riya. Seperti dia menzahirkan khusyuk dalam perlakuannya, tetapi dalam hatinya supaya dia dipuji. Dahirkan khusyuk, nescaya dia tidak ada benar. Bahkan terkadang adalah riya seperti mana menzahirkan ia akan khusyuk anggotanya, dan di dalam hatinya supaya dipuji akan dia. Nak dapat pujian, tak boleh. Dengan benda-benda ni yang merosakkan ibadat kita. Benda-benda ni yang kadang-kadang kita bukan meninggal dunia, kita berjumpa dengan Tuhan, Allah patutlah kosong. Riak ni lah penyakit parah selama buat ibadat. Riak ujub ni sebagai parah. Selama buat ibadat, pergi umrah, pergi umrah, duduk tepi Hajar Aswad, duduk tepi Hajar Aswad ni, alhamdulillah tengah sujud, live TikTok tengah sujud, baca Quran waktu malam, buat live TikTok, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tengok, dia nak tunjuk kat siapa sebenarnya tu. Betul, nak tunjuk kat siapa. Melainkan kalau dia buka TikTok, tuan-tuan sekalian, kita buka Surat 25, tengok balik tajwid, itu lain. Ini pukul 12 malam dah buat TikTok, buat wujud, nak tunjuk kat siapa tu. Kan dah dapat pujian. Dahsyat benda ni. Hari ni rata-rata berlaku, datang ni tengok dalam Islam dia tahu. Bukan setakat masak buat live, bukan setakat nak duduk tengok TV buat live. Kadang-kadang tak tahulah, saya secara peribadi nak khutbah pun, nak sembahyang jemaah pun nak kena live depan. Tak boleh. Buat live sembahyang jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak bini mati tak tengok benda tu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ada grup tuan-tuan, dalam grup imam-imam, budak-budak tafsir, kawan sahabat-sahabat semua. Ada teguran. Antara sahabat-sahabat kami asal kisah ni dia lantang, dia tegur dalam tu. Dalam grup tu ada Ustaz Firdaus Al-Farabi. Sebab jadi Ustaz Firdaus ni junior kami pada semua pondok tanah itu. Dia kata syekh-syekh semua kadang-kadang buat imat tu tak payah dah buat live. Nak tunjuk kat siapa? Senyap ni. Kata grup-grup kami tak boleh. Itu benar penyakit. Sebab inilah kata Ustaz Pius Syahul Mahmud, Pius Syahul Hamid, dia kata inilah Dajjal depan mata. Dia nak rosakkan akidah, nak rosakkan amal ibadah. Dan yang terakhir kat situ, benar pada segala yang batin seperti khauf, takut, dan sabar dan tawakal, iaitu bahawa mengetahui ia akan makna khauf, takut, dan raja harapan, dan sabar, dan syukur, dan tawakal, dan lain. Maksud di sini dia mengetahui makna takut, dia bertahu mengharap, sabar, syukur, tawakal, dan lain-lain. Dia dapat merasai ia akan segala di dalam hatinya telah jadi segala kelakuan itu tabiat baginya. Dari diri dia sendiri dah takut. Sidik tadi tu, dia benar tadi tu bukan kerana dia buat, memang dia takut lah. Dah jadi tabiat, dah mati isi dengan kuku lah. Kebenaran dia cakap dia tak ada tipu-tipu. Jom kita pergi tengok. Sekejap nak bagi tahu isteri je, apa dah jadi. Ada cakap dah tipu sunat. Tak boleh lah. Tunggu nak aku bagi tahu isteri pun. Tak boleh. Dia tak boleh tipu. Ada semua tadi, kau ni betul-betul lah penakut dengan diri. Tak, dia tak boleh. Sampai satu cakap, satu nak cakap dia ni, kau ni straight forward saja. Tiang gol tu pun ada lekuk. Tiang tu pun gol pun ada lekuk, ada lubang. Tak, dia punya tabiat dia tu, dia kena benar. Dia akan cakap benar. Seperti mana dia sebut dalam kitab tu,
Sampai satu tahap dia mengetahui, ia rasa takut, dia rasa harap dan sabar dan syukur tawakal. Dia merasa ia akan setia dalam hati, artinya dah jadi kelakuan tu tabiat diri dia dah. Tak ada tipu-tipu. Orang macam inilah yang Nabi SAW sebut, yang Nabi cari-cari sangat jadi pemimpin. Ini Nabi sebut-sebut sangat. Sebab itu kata Abu Qasim Abu Syahri last pagi ni, Siddiq itu kiam daripada setiap perkara. Ada saya highlight dari hal ni. Al-Ma'ruf Al-Qarqi berkata, betapa banyaknya orang yang soleh, ramai orang soleh. Hari ini orang soleh ramai. Dan betapa sedikitnya orang yang siddiq, yang benar antara orang yang orang soleh itu. Ramai orang soleh. Semalam buka TikTok, kata satu ustaz scam pasal umrah. Pasal umrah. Soleh tak? Soleh. Ustaz tu buat live, buat ceramah. Saya dengar ustaz tu buat ceramah. Tuk-tuk kali naik nama dia, orang tak puji sebab masalah umrah dia. Dia bukan scam pun, tapi ada ketirisan kat situ. Orang marah. Hari ni orang bayar 1,000, 2,000 dan sebagainya, tiba-tiba tak dapat pergi. Orang marah. Sebab itu kata Ma'ruf Al-Qarqi, seorang ulama hukama, dia kata ramai orang soleh. Soleh ni baik, tetapi nak dapat orang yang siddiq, yang cakap sama fikir tu sama. Dia bukan jenis kategori cakap tak sebut fikir, dia boleh cakap super nak bikin. Yang itu sangat sedikit di kalangan orang soleh. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita berhenti situ. Kesimpulan saya nak sampaikan kepada tuan-tuan sekalian, inilah hari ini hari penuh dengan fitrah, penuh dengan ujian. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hati-hati, sesungguhnya anak isteri kamu itu, harta kamu itu adalah satu fitrah bagi kamu. Satu ujian, bukan fitrah pun, ujian. Anak isteri kita ini ujian. Wanita-wanita hari ini yang kita tengok akhir-akhir ini dalam media sosial, berani minta cerai tanpa sebab. Lepas tu lagi menceritakan tentang aib, tak cerai lagi pun cerita tentang aib suami, melawan perkara-perkara yang tak baik. Dulu masa jadi isteri orang, tutup semuanya. Sudah terlihat jadi janda, dahsyat, macam kereta lah. Dahsyat, dedak sini. Dia buka aib orang, tak cerai lagi, buka aib, buka satu Malaysia. Sekarang tentang dulu perceraian dia ajar sebagai yang indah dan dia post 3 kali suci, duduk rumah dan di mana-mana. Hari ini budaya budak orang sekarang ini bila bercerai, dia dapat surat cerai dia tadi ni, dia lama macam graduate keluar mahkamah. Alhamdulillah, bebas. Masih graduate lambung topi, lambung nyata, lambung sini, macam tu dah dia keluar daripada mahkamah. Dia punya semua orang dahsyat barang ni. Fitnah, ujian juga bagi ahli ibadah, ujian di segi hukum hakam dan sebagainya. Hati-hatilah tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita belajar ilmu agama ini, Allah jidung diri kita, Allah jidung hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ba'dahi hadaitana, selepas mana kami hidayat pada kami, biar mustaqim, terus tetap dengan kebaikan. Al-haqqu bi rabbik, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Fala takum minal mumtarin, yang lemah itu daripada silapan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.